kan, sampai dekat Pekan Bali ni dah sempat ni untuk punya perubahan. So kawasan ni kawasan turun naik barang. Besar lagi ya. Abang Sungai besar lagi. Besar lagi. Kemudian dia punya ni pun ribuan tahun dulu ada dulu ni. Mana tu kan dulu sini mungkin air besar ni kan, mungkin laut ni. Ada pendapatan. Tapi buat tu orang ada bekas lah. Saya tengok dia pun jumpa kulit kat atas dia banyak kulit tu, paha tu paru tu semua mana ada. Cukup kan. Jadi manusia zaman batu kan, dulu hidup zaman lama. Kalau kali agak dah dulu. Terus naik pun ada jalan, memang jalan daripada Kuala Muda ke Kelenteng ni. Ni jalannya. Hantar barang. Sungai apa ni ya? Ni Sungai Ketil. Sungai Ketil. Kita pakai putih ya. Sungai Ketil tu punya Kuala Muda kan. Bayang teman dulu. Tapi malah jumpa perahu ni. Tanah dekat tanah apa tu ada. Sepihan dia. Kayu. Satu kayu. Satu kayu. Satu dia dulu kan dia kayu besar ni dan tembok tengah. Jadi baru kan. Ada di Sungai Teni, betul dia bawa dekat ekologi museum ekologi Sungai Teni tu. Dekat Berbuk kan. Ada. Kalau bayar pasal dia jumpa di Sungai Putih Kediri. Dekat ni. Dia pokok dia dekat lebat dia. Dia belah kat sana tu dulu perahu ada yang gitu kan. Pokok-pokok tu. Panjang 20 kaki dah. Jong Melayu, kapal Melayu. Sebelah ni banyak aku jumpa kan. Ada di dalam dia? Musim bawah cerita eh. Jadi kalau musim hujan ni bola banjir ni. Bola air. Kalau hujan lebat tu banjir. Dan bawah dia pun banjir sikit. Tapi tahun 90 tu saya duduk rumah sewa sini, ada kawan-kawan sewa sini. Tadi dengan dia orang nak sikit kan. Tengah malam tu hujan banjir. Pagi tu nak pergi periksa kat sekolah menengah depan tu. Ini lepas tu muncul ada budak kampung seorang, dia bawa lagu tengah bentang-bentang ni. Pintas balik dekat JKI tadi tu. Pengalaman. Kita 90 ingat banjir besar tu. Sekarang ni dia orang banyak buat ni, buat kuat. Ni dah kuat balik ni. Dah besarkan apa? Dia punya pedalang. Ya dalam sini. Batu-batu dia nampak dia tolak tea semua kan. Sampai projek ni lah, projek tempatan banjir ni. 2 juta dapat kan. Lubuk apa? Lubuk Padali apa? Lubuk Pedati. Pedati ni dia macam apa? Tak silap dia untuk gajah lah, gajah yang bawa barang tu. Pedati. Pedati. Dia macam kereta lembu lah. Ya. Kan kereta lembu. Ada juga Pedati.